Weh, kalau kau rasa hidup ni berat, dengar ayat ni sekejap. Yang nombor 3 ni, ramai orang terlepas pandang. Tengok video ni sampai habis. Tapi sebelum tu, kau tekan button follow supaya korang dapat belajar lagi dari video aku seterusnya. Like video ni, share video ni dekat kawan-kawan, kepada keluarga, supaya mereka pun tahu. Save video ni supaya tak hilang. Tip pertama, terlalu kejar kesempurnaan. Kita semua perfect. Bila tak jadi je, kita kecewa dengan diri sendiri. Tip 2, simpan semua dalam hati. Bila penat, kita diam. Bila sedih, kita senyum. Lama-lama, hati kita sakit. 3, bandingkan hidup dengan orang lain. Media sosial ni buat hidup kita rasa tak cukup. Padahal, kita tahu apa yang kita lalui. Akhir kata, hidup jadi berat bukan sebab kita lemah, tapi sebab kita bawa beban yang tak perlu. Cuba korang komen kat bawah. Tip nombor berapa yang paling kena dengan korang? Komen.